Hai, saya Mr. Lu sini. Mari kita tengok tingkatan 3 matematik bab 2 berkaitan dengan angka bererti. Significant figure, dia nak 2 sahaja. Contohnya, 3, 4, 5, 6, 7. So, apa yang you kena buat ialah, dia kata nak 2 angka bererti. Artinya, nak 1, nak 2, yang lain tak nak. So, apa yang you kena buat? You kena bundarkan, round off. Bundarkan artinya, kalau dia 5 atau ke atas, sini kena tambah 1. Lepas tambah 1, jawapan anda adalah 3, 5. Yang lain tu semua akan jadi kosong. Siap? Itu jenis pertama. Jenis kedua, sama punya, nak 2 angka bererti, nak 1, nak 2, tak nak. So, lepas tu kalau sini 3, tak perlulah tambah 1. Oleh itu, jawapan dia ialah 47. Tetapi, lepas titik kosong-kosong belakang, jangan letak. Letak akan salah. Kalau letak, sekarang panggil 4 angka bererti. Kalau letak macam ni, 3 angka bererti. Dia nak 2 saja. So, jangan letak. Lepas titik punya kosong tu, jangan letak. Yang seterusnya, yang ini pula, dia nak 2 saja. 1, 2. Ini tak nak. Kalau 9 bererti, sini kena tambah 1. 5 ke atas, sini tambah 1. Tambah 1, 9 artinya macam 19, tambah 1 jadi 20. Akan jadi macam 20. 2 kosong, titik letak balik. Belakang punya kosong jangan tulis sebab nak 2 sahaja. 1, 2. Belakang jangan tulis. Siap? Yang kedua. Yang ketiga, ingat, kosong kat kiri bukan angka bererti. Kosong kat kiri bukan angka bererti. So, mula sini. 1, 2. Yang ni tak nak. So, apa buat? Kalau 1 saja, tidak perlu tambah 1. Stop kat sini. So, jawapan dia ialah 0.032. Siap? 2 angka bererti. Kosong kat kiri bukan angka bererti. Siap? Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.